Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil Firash bin Muhammad Fazil, salah satu daripada wartawan cilik di TV PSS Sekolah Kedawang. Hari ini saya berada di FASUS, program yang mengembangkan lagi dan meminatkan lagi seni kepada seluruh kalangan masyarakat. Hari ini saya akan menunggu bual salah satu daripada peserta dan juga penganjur di dalam FASUS. Bersama kita hari ini ialah Faris Farhan, iaitu salah satu daripada ahli tim Kedah. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan yang ingin menyertai FASUS pada masa hadapan? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Apakah cabaran yang anda hadapi apabila melakukan persediaan? Training terlalu banyak. Bagaimanakah perasaan anda apabila anda menyertai pertandingan ini? Perasaan saya sangat happy dan gembira. Terima kasih daripada Abang Faris Farhan. Ayuh kita menunggu bual peserta yang lain lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, kami daripada TV PSS SK Kedawang. Hari ini kami berada di Festival Apresiasi Seni untuk membuat liputan pelbagai pertandingan yang menarik. Sekarang kami bersama salah seorang peserta. Mari kita dengarkan perkongsian beliau. Silakan memperkenalkan diri anda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zahra, wakil kontijen Negeri Perak. Boleh saya memberi beberapa soalan? Apakah yang paling anda suka tentang pertandingan ini? Okey, baiklah. Apa yang saya dan juga satu tim saya suka tentang pertandingan ini adalah yang di mana kita dapat mengekspresikan sebuah karya di halayak ramai. Selain itu kita dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain kerana kami daripada sekolah yang berbeza. Saya bukan sekolah yang berbeza, tapi apabila kita bekerjasama sebagai satu tim untuk menghasilkan karya yang di mana kita nak hasilkan karya ni untuk kita beritahu kepada penonton apa yang kita akan sampaikan. Jadi bila kita menyertai pertandingan seperti ini, apa yang saya suka adalah kerjasama. Kerjasama antara satu sama lain yang di mana masing-masing ada peranan. Ada peranan untuk apa kita panggil, ada peranan untuk kita ada bahagian dia, kita ada bahagian tu. So masing-masing ada peranan. Okey, aku ada bagi, kita kena fokus bagi kita. So bila kita bergabung sebagai satu tim, kita punya peranan bergabung tu dia akan menjadikan sebagai satu tim yang hebat lah. Okey, jadi selain daripada itu, kami juga dapat meningkatkan keyakinan diri. Sebab apabila kita menyertai pertandingan yang pertandingan yang ramai, bukan kita sahaja tapi ramai, kita dapat meningkatkan keyakinan. Tak ada kita malu tepi seorang orang lain, tak ada. Kita satu tim, kita masing-masing yakin. Kita yakin, kita main, orang lain lagi yakin untuk tengok kita. Kita saja. Okey, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. Semoga berjaya dalam pertandingan dan terus cemerlang dalam bidang seni.